Kalau anda ada RM1,000 hari ini, anda akan simpan di mana? ASB, tabung haji ataupun emas? Setiap instrumen itu mempunyai fungsi yang berbeza. Sebagai contoh, berdasarkan prestasi tahun 2025, ASB dengan agihan sekitar 5.75% menjadikan RM1,000 sekitar RM1,057.50. Tabung haji pula dengan agihan sekitar 3.50% menjadikan RM1,000 sekitar RM1,035. Harga emas pula meningkat sekitar 50.40% pada tahun tersebut. Jika RM1,000 ini ditukar kepada emas pada awal tempoh dan berdasarkan perubahan harga itu, nilainya menjadi sekitar RM1,504. Tetapi prestasi satu tahun tidak semestinya sama pada tahun berikutnya. Kalaulah dilihat dalam jangka panjang, ASB secara sejarah sekitar 5 hingga 6% setahun, tabung haji sekitar 3 hingga 5% setahun, harga emas pula sekitar 10% setahun berdasarkan data sejarah jangka panjang. Namun, turun naik mengikut pasaran. Jadi, kata guru emas saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, untuk simpan jangka pendek atau dana kecemasan, ASB dan tabung haji merupakan antara pilihan yang terbaik. Untuk simpanan jangka panjang, mentor saya cadangkan untuk memilih dan mengumpul emas seperti ini sebagai salah satu cara memelihara nilai simpanan. Contoh macam saya sendiri pun, saya menggunakan akaun Gap Public Gold yang boleh dimulakan serendah RM100 sahaja, tiada komitmen bulanan. Kalau berminat nak belajar cara mula menyimpan emas, klik link yang saya sediakan atau tekan saja link dekat bio. Saya bantu guide satu persatu sebaik mungkin. Jom kumpul emas 1 kg.